Jom belajar tukar nota kepada video penerangan AI. Mudah, pantas dan tingkatkan pemahaman anda. Okey, hari ni aku nak tunjuk cara untuk ubahkan nota jadi video presentation AI. Pertama, pergi Google, cari notebook LM. Bagi yang tak ada lagi akaun notebook LM, pastikan login dengan Gmail dulu. Okey, lepas tu tekan create new notebook. Kat sini korang boleh tambah lah nota yang korang nak masukkan tu. Aku nak pilih untuk bahagian copy text saja. Sebab aku copy text daripada ChatGPT untuk nota. Kita tekan insert. So dia akan dia akan masukkan kita punya nota. Bila dah ada dekat sini, dah masuk kita punya nota kat sini, pergi dekat video overview, tekan dekat atas ni. Okey, pilih bahasa Melayu. Okey, yang ni boleh pilih lah, nak explanation panjang sikit ataupun pendek lah. Okey, korang boleh pilih lah nak tema apa kat sini. Aku pilih auto select je. Lepas tu kat bawah tu aku nak pilih buatkan tema ilustrasi kartun 3D. Yang ni contoh je lah. Nanti korang create lah. Korang nak jadikan video korang berkaitan dengan apa lah. Tekan. So kita tunggu dia generate. Okey, ni kita punya video explanation AI dah siap. Okey, kita try buka. Okey, jom kita terus mula. Selamat datang ke sesi kupasan kita hari ini. Topik kali ini memang sangat-sangat dekat dengan jiwa kita semua. Cuba anda tengok watak pelajar kartun 3D kita ini. Nampak tak macam mana huru-haranya hari dia? Penat kan? Untuk download korang tekan je logo download ni dan video akan automatic download lah. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum. Pertama, apa itu stres? Bayangkan pelajar 3D kita yang tengah jalan relax tadi, tiba-tiba kena pikul satu beg galas gergasi yang teramatlah berat. Macam mana rasanya tu? Kalau ikut definisi, stres ni adalah keadaan bila kita rasa sangat tertekan, risau atau terbeban sebab tengah hadapi masalah, tuntutan ataupun perubahan dalam hidup kita. Beg galas gergasi yang watak